kita berada sekarang di Hitachi. Dia kita punya tour leader kita, episod Winter Japan, Moteki Travels. Dia tengah mencari lokasi untuk pergi ke mana ni terus? Sendai? Kita pergi Sendai dan kita akan stop sekejap on the way tengok Lautan Pasifik. Alright. Dekat ni Iwaki. Dekat Iwaki. Okey kan muat kan kereta ni? Okey, like macam kita bincang tu lah, rasa macam either kita kena turunkan seat ataupun beg kecil tak depan kan. Dan turunkan seat pun okey kan? Okey je ni, just nice je ni. Okey je. That's enough. Kalau satu orang lagi tak cukup pun. Dan satu orang lagi kena ambil tu yang kita kat depan kau ni. At least yang kita kotak ni. Kalau satu orang lagi, semua orang kena bawa barang style aku lah. Yalah, semua itulah. Come and sit here for a moment. Come and sit here for a while. Music and the atmosphere will make you happy and make you smile. Don't walk by. Give it a try. Don't walk by. Stay a while. So kita kat mana Wong? Saya pun tak tahu tempat mana je. Kita pun tak tahu kat mana tengok. Tapi signboard dia Tomobi ya. Tomobe. Ni kita punya tour leader kita bawa kita berhenti sekejap dekat service area lah, dipanggil kat sini kat Jepun. Dia tak panggil R&R tapi dia panggil service area. Burung tengok. So Burung kecil. jom kita explore apa nama Tomobe service area ni. Okay Kamarul? Tak panas sangat. Tak sejuk sangat. Tak sejuk sangat. Salah Malaysia bro. Too long in Malaysia lah. Lu cakap panas kan? Tengok ni macam lokal tengok. Tak pakai apa ni. Ini Aku rasa Service area ni macam apa dia punya specialty lah. Tak, negeri kan ada special. oh, so ni specialty dia lah ni. Lemon Tak. Dia matang. Matang tu. Okay, so setelah selesai dekat service area ni, kita tukar driver ya. Driver kedua kita. Ni Mr. Brother Jackie. Brother Jackie ambil over. Brother Jackie take over. Lagi lama ah. Okey, ni sudah start ke belum? Sudah start Sudah. Bagus Handbrake. Tengok Handbrake ni semua. rear mirror, tengok semua nampak ke. Okey. Okey. Signal sebelah mana, kiri kanan. Kalau nak pergi ke depan pun tak perlu, tak payah reverse. Depan Depan. Tapi dia takut ada kereta nak masuk je, tak ada. Smooth lah dia punya engine. EV hybrid. EV hybrid Ya, use it first lah. you bukan buat hybrid juga ke Wong? Ya, tapi ni lain sikit, dia rendah sikit. Dia hybrid, actually this EV. Oh, Cuma dia belakang tak sama lah. Nampak
nampak macam okay, You tak get apa. used to Get it. used to it tu. Get used to it. To get used to the camera, back camera. Okay. Semoga perjalanan kita selamat tiba ke destinasi. Okay, bye. Okay, kita berada sekarang di Hatashi Seaside Viewpoint, di Yotsu, kawasan apa nama tadi aku dah lupa dah. Yotsu, dia teri apa, tengok Google Map kejap. Yotsu Kuramachi. Di sebelah sana anda tengok lautan biru yang terbentang luas. Sebenarnya adalah Pacific Ocean ya. Tengok betapa birunya, cantiknya. Dan kawan kita kat bawah tu attempt nak fly drone secara illegal Jangan cakap juga. Nanti kena tangkap. Tak ada orang akan jumpa channel aku ni, tak apa. Tapi tengoklah cantik biru. Wong Chan kawan kita ni dia nak snorkeling sampai ke tengah sana tu. Itulah, kalau kawan saya nak turun sekali, kita snorkel sama-sama. Mana kawan yang mana satu, yang bawah tu? Yang bawah tu. Kita boleh pergi sini lah Kamarul? Boleh turun. Oh, sejuknya angin. Uish. Ini adalah thermal power plant. Apa nama thermal power plant ni? Di sana thermal power plant. Sano Thermal Power Plant. So dia proses coal kau cakap Gas. Mungkin gas kat aku. Oh, betul lah, ada orang tengah surfing. Bukan main-main tau. Memang besar. Dia boleh tahan sejuk air macam ni dengan angin lagi. Dia pakai tu, dia pakai Scuba diving punya suit. So tak rasa sangat Ini apa? Ban? apa tadi aku sebut? Aku dah tak ingat dah. Takkan YouTuber tak tahu. Yo, tak study, main datang je. Jadi, kalau you nak pergi mandi dekat sea water, you boleh pakai sini tempat. Lepas tu, tapi kalau anything in car yang hilang, dia tak akan responsible untuk ni. Oh, Ini polis, Chinese punya ni. Chinese character Chinese character. Bukan kanji Jepun. Sama je. Sama aja. Oh ya? Tapi itu is bukan simplify punya Chinese. Oh, Is original punya Chinese. okay. All Chinese. Oh Chinese. Itulah, so maksudnya karakter kat sini kalau yang Chinese datang pun boleh baca juga sebenarnya. Okay. So Okay. kita kat mana sekarang, Wong? Dekat the Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum. Okay. Untuk pengetahuan semua, kita sekarang dekat Museum Nuclear Disaster dekat Fukushima. Specifically pada tahun 2011 ada berlaku gempa bumi dan ada seterusnya tsunami telah merosakkan power plant nuklear Fukushima Daiichi. So dekat sinilah museum untuk memperingati peristiwa tersebut tu lah. Dalam ni kita explore lah. So kawasan, of course dekat kawasan actual power plant tu kita tak dapat pergilah sebab masih walaupun dah 15 tahun 14 tahun tempat tu still orang-orang public tak boleh masuk. Okay, jom.
Bacaan sekarang 0.059 microsieverts dekat kawasan museum. Okey, kita ni dekat one of Aeon dekat Pekan Futaba, which is tempat yang affected and during the radiasi tu, evacuation punya area, exclusion punya area, maksudnya orang tak boleh duduk kat sini. Dan setelah beberapa tahun diorang dah membangun balik. So ada Aeon, tu ada Futaba Station. Ni lah rumah-rumah. Tak ramai tau penghuni kat sini. Kalau tengok macam sunyi je kan, macam tak ada orang sangat kan. Cuma 400 je kan tadi yang cakap. Penduduk dia kalau ikut kata orang kat museum tadi, kata ada 400 orang je duduk kat Futaba ni. Kita nak cari barang halal pun tak banyak sini kan. Tadi kita scan barang halal, unfortunately tak berapa ada banyak lah sangat. Apa recommendation nanti in future? In future kita boleh bawa masuk bisnes halal punya makanan dekat sini, dan kita galakkan orang, mungkin orang Muslim daripada kawasan-kawasan Jepun lain datang ke sini lah. Tadi kita cakap nak buat tu lah, mamak stall. Kita buat satu mamak stall kat sini. Tapi of course kena pergi jumpa pegawai daerah kat sini dululah, dapatkan lesen. Hibari Guest House. Kita dah sampai. So kita nak tengok betul ke winter shoe dekat Jepun lagi murah lagi compare beli dekat Malaysia. Makan apa ni Wong? Dulu Makan apa ni? makan salmon dengan salmon punya telur dan nasi dengan sup ketam. Wah, sedap ah. Sedap.